Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Okey, hari ni kita compare antara dua unit, sama ada warna merah ataupun warna putih. Mana satu yang korang pilih? Sama ada warna merah ataupun warna putih. Dua-dua ni lawa. Yang ni colour putih tapi bukan putih pure. Dia warna putih susu. Lepas tu dia akan nampak dia punya lining, tulang dia lagi jelas lah. Okey, lagi white dia punya body. So yang ni colour putih guys. Okey, yang mana satu korang berminat, korang boleh komen dekat bawah. Yang ni tahun 2020, yang ni tahun 2121. Masih dalam range facelift yang sama. Okey, kalau korang tengok sini, untuk warna merah ni dia datang dengan interior dia warna merah, dan warna putih kebanyakan dia interior dia warna hitam silver. Okey, yang ni kalau warna merah ni memang menyelah. Daripada jauh lagi nampak dia punya kaliper dia pun warna merah dan interior dia warna merah guys. Okey, tayar of course tayar Michelin, kebanyakan sampai dengan tayar Michelin. Dua-dua unit ni masih belum ada buyer lagi. So siapa yang kata berminat nak cari CLA 45S, boleh contact Din. Ini colour putih dan yang ni colour warna merah guys. Okay, dua-dua ni Japan spec, lawa, handsome, teruk, full spec, fully loaded. Okay, untuk CLA 45S jarang datang dengan semi bucket seat, semua datang dengan AMG bucket seat guys. Okay, so you guys boleh komen colour mana yang lebih sesuai, lebih handsome, lebih cantik guys, putih ataupun warna merah. CLA 45S. Okey, yang ni mileage dia sangat rendah mileage dia saya tunjuk dekat anda. Okey, mileage dia baru 11 km je. Okey, ni dia punya mileage 17,000. Okey, mileage dia 17,252 km. Ini bahagian depan dia. Okey, ini bahagian bucket seat dia. Bucket seat dia warna merah dan juga warna hitam. So you guys yang mana nak cari kereta, ni dia punya nombor chassis dia 67. Okey, 67670. So siapa yang kata berminat nak cari CLA 45S, korang boleh komen dekat bawah, saya nak CLA 45S colour warna merah. Nanti saya akan share kepada anda stok yang available. Okey, yang ni masih lagi belum ada buyer lagi. Boleh tengok bahagian dalam belakang dia memang lawa. CLA 45S colour warna merah guys. Handsome teruk guys. Okay, colour merah atau hitam korang boleh komen. Dua-dua lawa guys. Okay, dua-dua lawa. Bahagian dalam pun luas. Tengok bahagian sini, bahagian belakang dia. Okay, dua-dua handsome guys. Korang boleh tengok bahagian ni, dua-dua handsome guys. Ni colour warna putih. Warna putih pun handsome. Nampak bunyi dia lebih kurang macam tu lah. CLA 45S. Warna putih ni pun masih belum ada buyer. Mileage pun rendah juga. Okay, sama juga dengan yang putih tu. Mileage dia lebih kurang dalam 21 km sahaja. Ni dia punya dalam dia. Okay, yang ni interior dia, bucket seat dia warna hitam dan juga warna silver. Okay, yang mana kata berminat nanti boleh contact Din, boleh buat appointment datang ke showroom. CLA 45S merah dan juga colour warna putih. Selain daripada ni kita ada mountain grey, warna hitam ada. Lepas tu warna apa lagi untuk CLA 45S. Okay, boleh contact kita. Jumpa anda di showroom. Assalamualaikum.